750569. Boleh bang, seperti ini bang. Sampai ini kita boleh terus hibur anda, dengan bersama-sama kita. Kaki tu. Boleh macam tu, bagus. Salli alaihi wa sallim. Allahumma yang mereka berikan kalau kau tim on. Hingga 11 dapat 10 orang. Beli dengan kopiah jika anda beli jika ada kenangan tahun-tahun perempuan yang dah beli tahun lepas dah dapatkan sambal. Kalau kita tengok kat sini menu harganya yang ada, kita ada sambal bilik ragor hanya 20. Yang berjasa Terjaga deposit yang diperlukan. Di rumah apa cuma? Siapa nak rumah? Siapa nak protek rumah? Sekarang peluang masuk dulu abang-abang kakak pakcik-pakcik makcik-makcik hendak ke Kirana Istimewa. Setelah memenangi cabutan berdua, kita akan kontak anda. Okey. Relax. Okey, relax. Ni 2 langkah. Di bawah 2 langkah bang. Abang jemput. Kita menang boleh dibayar. Kita menang.
Hidup. Kepala. Paha. Siku kiri. Gerak. Ada pemenang. Kalau kedua Sabar Kades 017684104106. Panggilan yang terakhir Sabar Kades 1, 2, 3. Sebenarnya di sini ya. Okey. Siapa ni? Oh. Okey, yang ini saya harap saya sebut betul. Firdaus Hikman 017 750569. Ada tak? Tak ada. Okey, lagi sekali. Ada. Sekali. 0177750629. Ada pusat lah. Boleh karaoke. Boleh bang. RM10 bang. 7505. Boleh campur-campur. Evo sama free. Kru. Evo sama free. Cocok. Boleh menonton lagu. Dia rancak sikit kan. Rancak. Terbaik untuk hari ini. Okey. Singkat terus dapatkan promosi hemat untuk anda. Sampai ini kita boleh terus hibur kepada anda dengan persembahan nyanyinya ni dong. Untuk kata anda kita jazz ni apa jazz ni? Suara sedap. Jazz. Suara sedap. Ini mudah ni jangan main nampak kecil-kecil ni boleh tapi nakal ni nampak. Kalau dia kamu mau bukan macam pun kita nakal. Ingat awak sudah orang. Baik. Kita dengar tu, Jess tak dengar tu Jess. Tak dengar. Amboi, bukan main lamput lagi awak ni semuanya. Terima kasih awak, setuju. Boleh nak apa? Jangan lepaskan belum bersama dia. Thank you bos. Baru jangan jadi bos sebenarnya ni. Thank you. Dia kata aku adalah bos. Hai, kaya betul. Ini kan ekor nak masuk kat sini masuk dalam sini. Jadi bila dulu tak beli rugi. Berbangga orang yang mengatakan orang membeli kita merasa, orang tak beli kita paksa. Itu masuk. Jadi singkat saja dengan promosi terbaik sedikit aja ya. Cuma berbagai jenis. Tahapan habis. Dari kita tengok soalan habis jadi. Siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat. Sekarang kita ada masa lebih 50 minit lagi untuk kita berehatkan kami daripada Harlem Bar. Untuk mendapatkan jual penjahat yang terbaik sebagai vendor yang berada di Jom Hebo. Boleh kan tengok insyaAllah boleh ada plus minuman RM10 saja. Silakan RM10 saja boleh dapatkan untuk anda yang bersama-sama dengan kami sebagai FNN anda dapatkan dalam kira 3, 2, 1, start.
Adik bagi kat sebelah adik. GoPro lah kan adik. Okey, kita ada lagi. Kita ada lagi game lepas ni. Adik jangan sedih. Jangan sedih. Okey. Kita teruskan lagi. And go. Laju lagi. Okey, stop. على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن زرتم بما رجعت يا أكرم الخلق ما نقول إن زرتم بما رجعت يا أكرم الخلق ما نقول رجعنا بكل خير واجتمع الفرع وأصول كل رجعنا بكل خير واجتمع الفرع وأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على insurans nyawa kereta. Apa dua insurans yang kita dapatkan? Anda boleh pergi ke booth Kau Team. Dah ada Kau Team dah dengan harga yang mereka berikan. Kalau Kau Team on, dia boleh bayar asuran. Saya rasa mereka boleh bayar asuran Kau Team. Dan juga di hadapan kita ada Chinese Hero dan juga air kelapa, air untuk penyucian badan anda. Okey, pada mereka nak bermain game simulator kita ada game simulator. Okey, satu game hanya RM5 sahaja. Okey, pada mereka nak bermain simulator game, anda boleh buat di dalam. Ya bang, satu game RM5 bang. Silakan boleh bang. Kita game ada game simulator gunakan VR, semua ada. Satu game RM5, dua game RM10. Cuba buku novel. Cuba satu buku novel. Wah, dia pakai baju guru kedah ya. Baju guru kedah kita hari ni. Dia bang, main bang. Boleh main bang ya. Untuk kanak-kanak, untuk ibu-ibu, abang-abang punya. Satu game RM5 bang. Cuba main bang. VR roller coaster. Simulator.
untuk para mereka nak dapatkan produk berjenis Piako dan juga High Topi. Diketok High Topi just RM4 per set. Para Azhar minyak sapi. Kucing. Jemput-jemput masuk. Kita jual makanan kucing halal. Ayam. Meluaskan tempat ini di bawah makanan kita boleh bagi. Tetapi makan makanan kucing di Malaysia ni tiada dibias. Okey, tiada dibias semua. Kenapa nak beli? Tadi dia diam, sekarang dia dah berbunyi. Mari singgah. Singgah. Okey bang, singgah lah. Lambai. Sabar bang. Hingga 11 dapat free orang. Lawan. Kojo lobut buat padi 3 tangkai. Kenapa Aiman tak nak datang? Tinggal beli ayam. So, ada penerbangan harga RM9 saja. Semua daripada kelompok hingga kosong ya. Harga yang sama. Betul. RM9 saja. Itulah dia. Ini kita letakkan harga daripada Sabah daripada Sabah. Jadi nak dapatkan dekat mana? Boleh dapatkan dekat sebelah sini. Okey, kita terus ke booth yang terakhir kita ni, iaitu booth Azhar Rosila yang mana menjual iaitu ini dia kopiah yang berperisa ayam, berperisa nenas, berperisa durian, dengan coklat, solid dan sebagainya. Dan tak lupa juga yang paling hot adalah sambal hijaunya. Dulu sambal hijau yang paling laris dan hari itu dikeluarkan pula berbentuk botol. Sambal nenas pula tu. Jadi anda beli satu pack dengan harga RM10 dan sini anda boleh pakai 3 pack RM25 dan yang botol satu harga RM5, 3 botol RM40 sahaja. Begini juga dengan kopiah jika anda beli kita ada tambah, kita ada kambing pram dengan harga RM35, 2 pack RM70, 3 pack RM19. Daging pram kita ada RM36, RM60 dan beli RM90. Kalau combo 2 pack ini hanya harga RM66 kambing dan juga daging. Apa yang special dekat sini sebenarnya, kalau yang lepas sambal yang paling laris yang orang cari. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan perempuan yang dah beli tahun lepas dah dapatkan sambal hijau, boleh dapatkan dekat depan ini daripada Azhar Rosila. Betul. RM RM10 10 sen. Tengok dia siap ada buat tester untuk popiah-popiah tadi. Tester panas-panas lagi. Kena ikutlah skrip dia. Tester panas-panas tau. Itu kau. Aduh, pening aku bilang. Balik. Balik. Okey, jam kami di pukul 6.24 minit. Siapa datang mengucapkan kepada teman-teman yang berada di Lorong.
Segala-galanya semua dapatkan tester kita dan akan merasa produk kita secara live di hadapan pengunjung memang ini. Kita baru lepas masak mi goreng mama, panas-panas lagi. Pantang mundur kecuali operasi. Kalau kita tengok kat sini menu harganya yang ada, kita ada sambal bilik rangkong hanya RM25. Alright. Ikan bilik rangkong pun hanya RM20 saja. Alright. Bukan saja kena RM10. Dia menjual makanan. Tak ada lagi dah. Belum siap lagi. Alright, jadi kalau kata dia ada bawa grocery, sambal kanan.
Jangan malu, jangan segan. Harga jersey serendah RM30 sahaja. Abang semua, kalau tak pernah cuba kain jersey kita ada, kain cotton kita ada, seluar pun kita ada. Mungkin anda tak pernah rasa, selalu tengok kat FYP je kan, video-video orang kakak tu nak belajar abang tu. Boleh cuba sendiri, boleh minta. Cakap saya nak rasa, boleh rasa produk dia, okey? Special kita bawakan ni. Saya kadang-kadang pun kita ada. Semua masuk ke bus halang kiri, harga serendah RM30 sahaja. Tuan-tuan dengan madu untuk singgah. Abang singgah, saja abang nak madu. akan berada di Bumi Taksya bersama-sama anda koleksi daripada Bella Shah. Koleksi. Ya, cantik. Mai beli, Mai. Nak beli. Pergi.
kita buat pertandingan nasyid kat sini. Sebab yang kali ni untuk kali baju Wibo di Johor Bahru ni, rumah tu kita kat situ je. So mungkin boleh tutup je rumah tu. Terbakar ni. Alright, tapi sebenarnya Jam, ini adalah kali pertama pertandingan nasyid kita adakan dengan Ibu. Video yang mana ini adalah peluang SDS. Video pertama pertandingan nasyid. Okey. Sebab kita nak cari pelapis Siti, pelapis Nirwana, Raihan, Brothers, Saujana. Tapi yang mana lagi Syam? Kumpulan nasyid boleh ini boleh jadi trend. Boleh insyaAllah. Boleh jadi trend. Okey. Jadi kita jemput selesai ke? Dah? Dah tahu apa ni? Okey. Kita jemput juri kita. Juri nak buat persembahan. Bukan juri nak buat. Kita nak jemput juri untuk mempersembahkan satu lagu. Sebab kalau anda tahu lagu-lagu kebanyakan OST drama-drama di Malaysia yang kalau tahu semua dia yang buat dia yang nyanyi. Kebanyakan lagu handphone dulu dia yang buat. Okey, ambil nombor kau. Ambil lagu kita. Okey, saya sekarang tuan semua jangan. Kita main satu. Kita main perform. Ya.
Dan yang penting kita open untuk semua. Bermaksud kita tak kira anda punya di sektor apa. Sektor swasta terutamanya. Okey, anda layak. Cepat siapa nak hadiah tote bag? Sila scan. Siapa nak main game? Scan juga. Keluarkan zero deposit Zero deposit untuk opening. Zero deposit. Bermaksud ada deposit yang diperlukan. Zero deposit buka akaun memang malas. Wow. Sangat rendah. Bukan rendah, memang tak ada terus. Betul. Kita ulang balik siapa yang tak ada rumah? Saya rumah percuma. Siapa nak rumah? Siapa nak proton emas? Siapa nak kereta? Boleh datang sini. Siapa nak bercuti? Datang semua. Siapa nak rakyat?
Sedangkan RM20 sahaja yang boleh nak buat appointment terus dapat submit terus sangat berpatutan. Sehingga apa nak sehingga ada lagi rasa dulu berbagai jenis keripik untuk anda rasai sebelum anda beli. Jadi kepada pengunjung ingin saya maklumkan, jadi yang mendengarkan suara saya yang berada di luar sana, nampak pintu gerbang berkala kuning, tertera tulisan Hub Usahawan Muda, jangan lepaskan peluang. Masuk dulu abang-abang, kakak, pakcik-pakcik, makcik-makcik, masuk dulu sehingga kita ada 30 booth yang berada di dalam Hub Usahawan Muda. Anda boleh kunjungi satu persatu, lihat seperti cuci mata dulu, right? Mana ada yang berkenan boleh dapatkan dengan harga yang sangat-sangat ramah. Ingat, setiap pembelian RM30 dan ke atas anda layak. Setiap pembelian RM30 ke atas bersama dengan kesemua rakan-rakan negara kami yang berada di Hub Usahawan Muda, anda layak untuk sertai cabutan bertuah. Cara dia sangat-sangat mudah. Anda belanja RM30 bersama dengan rakan-rakan negara kami, bawa resit anda ke booth Kirana, isi detail peribadi anda, right? Sekiranya anda bertuah macam para pengunjung yang di sebelah petang tadi, kita telah cabut untuk slot yang pertama di Carnival Jom Heboh. Jadi slot yang pertama kita cabut 5 orang yang bertuah. Alhamdulillah kita dah dapat 5 orang yang bertuah untuk memenangi hadiah cabutan bertuah. Jadi besok kita ada lagi cabutan bertuah. Jadi sekiranya anda berbelanja, bawa resit anda ke Kirana, isi detail peribadi anda. Sekiranya anda tak dapat hadir untuk cabutan bertuah, jangan risau, jangan khawatir, jangan heran. Kita akan telefon anda kepada pemenang-pemenang yang telah memenangi cabutan bertuah. Kita akan kontak anda untuk tebus hadiah anda bersama dengan kami di Kirana. Okey? Jadi sekali lagi saya ingin maklumkan kepada pengunjung, setiap pembelian RM30 ke atas, yang mana dah ada account bank affin, kalau dah ada boleh cari juga peluang-peluang yang lain. Ada ASB pun ada. Bukan account bank saja kita sediakan juga ASB, pinjaman peribadi, pinjaman pendidikan bersama dengan affin. Mana pelajar-pelajar yang nak sanggup belajar ke, nak masuk kuliah. Kunafa awak.
Di tengah hari. Boleh rasa tak? Boleh rasa tak? Boleh masuk. Bukan. Nama segmen. Nama segmen. Nama segmen. Nampak air cuma bang. Ya betul. FYP and Hot yang dikendalikan oleh Kemi. Nampak? Okey bang, terima kasih bang. Okey, rasanya kita dah pun di penghujung rancangan. 5 minit lagi. Kita ada 5 minit lagi. Okey. Ada lagi ke? Okey. Silaku bagi satu ini hari apa ini? Apa ini? Pakai sana. Apa ini nanti ada? Saya bagi. Okey, siapa tapi yang masuk semua dapat. Betul. Masuk semua dapat. Yang masuk semua dapat. Tapi nanti satu speaker lah kita bagi abang-abang kita Apa? Kita mohon depan ni Uristi boleh main kat depan kita kot. Sial, kita orang jauh. Dah, besok dia pergi ke depan. Besok ke depan ya. Ataupun malam ni kalau ada ke depan terus kalau boleh. Cucuk. Bukan apa, kita saja nak usah. Nanti bawa malu tengok kita. Oh, mantap. Okey. Naik tangga. Yes. Jangan happy sangat. Jangan happy sangat. Kat depan banyak. Banyak. Jenis-jenis yang menunggu. Belum nanti. Mungkin sekarang anda senyum. Mungkin sekarang bapak tersenyum. Kejap lagi mana tahu dia sedih. Menengok ke bawah pergi kan. Alamak bang. Macam mana perjanjian kita bang? Macam mana kita? Perjanjian kita macam mana? Alah, tengok macam tak ada harapan tu. Belakang sangat. Jauh sangat pergi bang. Jangan stres. Okey. Relax. Okey, relax. Ni 2 langkah. Di bawah 2 langkah bang. Abang Putih boleh lawan lagi. Pastikan abang baling tu dapat 6 4 kali cukup. Okey, yang ada bersama dengan kita, kalau tadi kita bagi nanas percuma. Betul. Okey, anda boleh bergambar dengan gunung nanas yang ada. Betul. Ini satu-satunya gunung yang semakin rendah. Gunung yang semakin rendah. Kalau gunung lain, gunung Daik cabang 3. Gunung Nanas tak ada cabang. Gunung Gelang semakin tinggi. Betul. Ini gunung Nanas tak ada cabang. Ada banyak 14 cabang. 14 cabang. 14 menara. Betul. Tapi bagi nama hari Ahad nanti gunung ni tak ada. Gunung dah habis dah. Gunung tu dah habis. Gunung tu lah. Dah habis. Dah bagi orang. Dah bagi orang. Betul. Okey, give away nanas. Betul. Nama cuma. Betul. Okey. So anda boleh saksikan lah nak bergambar dengan nanas. Bukan senang betul. ya. Betul. Tu gunung nanas. Gunung Nanas. Di bawah berlari. Di bawah berlari. Di bawah layar. Masak sebiji. Masak sebiji. Di atas tangga. Okey. Hutang nanas boleh dibayar. Okey. Hutang budi di bawah. Salah. Hutang nanas boleh dibayar. Hutang dam. Apa ni? Hutang dam boleh tak? Nak tengok apa lagi? Tengok apa lagi? Macam putih tu jangan sedih. Nampak dah momentum di depan tu. Dia naik ni saya dah bersyukur. Hujan-hujan di belakang. Bulan saya. Baik. Macam tu. Balik dulu 5 sekejap. Makan naik balik tu. Cantik.
edisi Gunung Nenas. Dum 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 dum. Kita buat Astor Arena. Kali-kali wawa. Kita buat Astor Arena. Lebaran kini terasa siapakah yang bakal membawa pulang sebagai gelaran juara. Ya, dapat kita saksi kedua-dua, kelima-lima pemain kita memberikan aksi yang cukup hebat, yang cukup bergaya demi mengekalkan kemenangan mereka. Ada yang terpaksa dibantu ulang. Betul. Ada yang terpaksa mengalah. Juara tangan itu. Betul.